Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Breaky Reborn. Dan bersama korang seperti biasa, aku Breaky. Dan kita akan bermain game yang bertajuk Defusal. Jadi ya, semoga korang enjoy je lah gameplay aku main game bom ni. Dan kalau korang rasa nak lagi video-video macam ni, tolong fikir untuk like video aku supaya aku lagi semangat untuk upload. Okay, jadi dia ada kemungkinan aku punya recording ni akan rosak, kemungkinan tak. Jadi okay, kali ni aku akan jadi bom defusal dekat dalam Roblox. So yeah, let's go. Okay, kita sebagai pemula kita pilih yang beginner je dulu. Select auto difficulty beginner, diffuser, mode diffuser. Yup, start. Kita practice ni. You are a diffuser. Diffuse the bomb by this. Jadi masa aja minit. Manual Bro. Okay, tu dia. Oh, this one. There are two randomly color tile. Enter the correct answer into convert. Oh, tukar dia kepada number. Okay. Kuning biru 82. Okay. What? Ni lah yellow 8, blue 2. Okay, dia adalah multiplication. Okay. First day in the job, I'm die. Yeah, I'm literally died in the first day of the job. We have 5 minutes. Oh wow. Okay, let's see. This one is the resistance. Sitting in the circle bond underneath the text box. So the color of the band, right? The one on the left and the one on the right. So from here there is red and green. Red and green. Either 2 and 5. And the band 3 is orange, right? In the middle. Yellow 4. That means it was, dia nya adalah 10,000. Jadi maksudnya dia akan jadi 250003. Salah, okay. 52. Salah juga. What? Kata dia multiply kan? Oh. Okay. Boleh. 2 5 0 0 0 0. Okay. I'm stopping this game. Please. Meter. Oh, the correct color on the reading. It was above. That means it was right. Yeah. Okay. Thank you. Okay. The next one. Add both number together. Adds. It was an addition. Okay. Blue and white. Blue, white, 3. Damn, I not. Aduh, aku tak baca habis tu. Teruk. Okay, let's try easy one. Oh my days, where is the timer? Oh, there is it. Okay, now we have 3 puzzle.
One is with number. This number with number. Wait a minute. First we have the wiring. Yep, we have the wiring one. Okay. Yep, thank you. One done. Two more to go. Mana? Yes, this one light. Okay, disebabkan puzzle yang ni terlampau susah, jadi aku terpaksa pindah dulu ke puzzle yang lain dulu. So, yep. This one right. I need some time to think, man. They give me like 2 minutes. Damn. Aku akan meletup Kababoom. Jadi apa saya jadi debu. Oh, okay. Now I understand. 10th time 10 times 9. 19. Starting color. Yup. Aku dah terbiasa dia cakap dalam bahasa Inggeris masa untuk record tau. Memang tai lah. Faster. Mana masuk? Ini kan? 67 74 7G 74 tak ada ke 74 dia betul GT katakan GG. Oh, nampaknya Breaker Reborn dah semakin login. Okay, rasanya sampai sini je kot. Dah 15 minit dah aku record ni. Ke nak lagi sekali? Lagi tak apalah, lagi sah. Kalau aku kalah, kita tutup je habis. Oh, dekat gila. Okay, cut the green one. Oh, new thing. Which one? This one. Capital letters. Each representing digit. Decipher both pair of number to multiply them together to get the answer. Translate the letter. Okay, ini translate dia. Lepas tu kita kena darab. Okay. BC 32, GE 56. Oh my, this besar-besarnya nombor dia. Mesti ada calculator sini. Kita dia. 1792. Okay, satu settle. 126. Oh, submit. Okay, thank you. Okay, one over here. 5628. Anjay, cepat betul aku belajar. Damn. Kalau lah aku boleh guna ni untuk masa duduk kat dalam kelas lecturer, tak apa lah. The light under display the continuous cycle through multiple color. Maksudnya dia tambah digit pertama dengan digit pertama bagi yang seterusnya gitu. Lepas tu yang kedua pula, dia kata digit pertama yang dah ditranslate tu kepada yang seterusnya, yang tu yang belakang dia. Lepas tu darab tu 2 dapat Z. Lepas tu Z adalah matching color tu. Oh my days. DD. Dia punya tu DD jadi 66. Okay, jadi 6. Bukan 9 tambah 6. 9 tambah 6 15. 9 tambah 6 15. 6
6 tambah 6 12. 15 darab 12. Tuh, dekat 100 lebih, jadi dia biru. Kacang tu. Oh, ada lagi. Oh. Okey lah guys, aku rasa sampai situ je kot. Sebab yang ni banyak lagi ni. Mungkin kalau ada ramai yang minat dengan diffuser ni, aku teruskan lah. Suruh dia orang subscribe. Tidur pula dah.